Mana? Destinasi anda di sebelah kanan. Tu. Banyaklah kuda lah, cantiknya. Ni ada anak rabbit lah di. Berapa dik bayar? Berapa kak? Bayar seikhlas hati. Bayar je berapa? Bayaran seikhlas hati. Masuk mini zoo dekat Teluk Ketapang. Ada burung merpati, ada rabbit, ada apa lagi? Ya. Itu tak ada limit masa. Bagus acik dia. Bila tanya satu orang masuk berapa? Seikhlas hati kata dia. Adi, yang tu menanti di. Pegang rabbit. Kata, tu apa pigeon? Kakak pandai bagi makan. Ya, ayam gebu ni pun ada. Ayam Australia. Adi, jangan pegang keras-kerasi, slow-slow je. Tak apa. Ambil boleh tak? Itulah. Apa? Dia panggil awak apa, abang? Sikit-sikit. Pergi sikit-sikit. Baik. Tunggu. Lawa yang akak pegang tu. Ni. Cantik. Ayam Australia ada, rabbit ada, pigeon ada, ayam katik ada. Bayaran seikhlas hati. View laut. Lepas tu dia tak ada limit masa. Seronok. Geram dengan ni. Ayam ni. Ayam ni cantiknya ayam ni. Kita pernah nampak kat Australia tau. Tak tahu apa nama ayam ni. Ayam fluffy. Kakak buat apa? Jangan campur pasir. Tak elok. Dia nak makan. Rabbit. Kusut rambut dia. Tunggu duduk santai. Rabbit dah kurik tanah. Tak tahulah rabbit nak berak ke. Yang kat pasir tu tak payah kutip. Dah. Tak nak. Habis. Ria budak-budak petang-petang hari. Jom makan order nak. Budak-budak dalam dia. Takoyaki. Tu semua tengah dapur. Bergebut-gebut. Aku yang nak makan semua nak. Kita baru sampai dekat Hotel Sri Malaysia Kuala Terengganu untuk rehat-rehat. The view is bandar. Ini memang daripada Sri Malaysia kita jalan dekat Chinatown. Tak tahulah ada jual lagi ke tak. Try jalan kaki tengok apa yang ada. Kampung Cina. Tu jalan kaki. Kita buat ketupat dengan gambar Tanglong. Raya mix Ramadan esok. So, kita buat insya-Allah kita akan sahur dekat Hotel Sri Malaysia.
Hotel Sri Malaysia, berjalan kaki sikit je. Aku dah sampai apa nama dia? Pulau Warisan dia macam ada jual makan-makan sikit lah. Tu ada banyak Cina-Cina. Ada Art Street. Nasi lemak. Banyak kedai-kedai jual makan. Kita tengok dulu menu apa yang ada. Apa tu? Air kotak. Ada culik buah. Ada pokok lepas. Buyung taufu. Apa benda dia? Nasi kerabu. Nasi lemak. Nak makan apa? Ayam gunting. Mi celup. Oh, padu. Ais kepal. Topping apa tak? Topping apa yang ada? Coco Crunch lah. Coco Crunch je. Boleh. Coco Crunch lah. Dengan cornflakes sikit. Coco Crunch dengan cornflakes sikit. Kekal dengan konflik. Kepal kita meriah. Ni hari ni tak ramai orang lah. Alhamdulillah, tak sesak sangat. Selalu katanya weekend penuh. Dah habis. Okey, duduk. Duduk diam-diam. Tenang-tenang. Ni ais. Tak ada, tak apalah, letak je dalam tu. Ni ais kepal kita. Mantap. Food reviewer. Makan. Sedap. Murah. Meriah. 3 ya, murah. JB tak dapat harga dia. Esok Ramadan. Allah. Kamera tak okey lah. Tidak. Chinese New Year dah Ramadan. Tak. Ada lagi. Dah, jom. Balik ke hotel. Kakak, baik-baik. Sini. Itu, dia pun beli juga. Hotel. Jalan kaki, kita makan-makan dekat Pulau Waman. Baik, jalan. Jom, sini. Tempat menarik. Hari ni kita tak lepak-lepak kat luar. Balik awal lah. Balik bilik pukul 9 lebih. Esok Ramadan. Kita akan berpuasa dekat Terengganu, sahur dekat hotel. Tanya dia, alhamdulillah, sebenarnya kita travel ni pun dah bawa Quran. Dia ada sediakan Quran, dapatlah baca sikit. Kita pergi sahur. Roti bakar. Kepuk, ada nasi goreng. Bubur tu. Apa? Cash RM15 seorang. Bakar.
kita dekat Stream Malaysia Terengganu. Mula-mula dia kata satu kepala RM20 tapi dia bagi diskaun RM15. Murah. Suasana subuh di Kuala Terengganu.